Baiklah, berikut adalah cara untuk guru kelas membuat carian kali pertama bagi pengisian PAJSK. Pertama, masuk ke idme.moi.gov.my. Okey, daftar masuk menggunakan nombor kad pengenalan dan juga password masing-masing. Kemudian, klik pada butang aplikasi. Klik kepada pengurusan pentaksiran. Klik kepada menu keputusan. Okey, menu keputusan di sini, pastikan anda adalah guru kelas. Okey, guru kelas. Klik pada keputusan. Klik kepada PAJSK. Kemudian, pilih sesi persekolahan 2024-2025. Pilih aktiviti sama ada sekolah menengah, sekolah rendah atau tingkatan 6 SEM 3. Bagi kelas TAM, sila ambil sekolah menengah. Bagi sekolah rendah, sila ambil SR, pentaksiran PAJSK SR. Pilih tingkatan ataupun tahun sebagai contoh. Pilih kelas sebagai contoh dan klik pada butang cari. Okey, sekiranya anda bukan guru kelas tersebut, maka akan keluar tiada maklumat untuk dipaparkan. Cuba sekali lagi, pastikan pilih kelas yang betul sebagai contoh dan klik butang cari atau senarai murid. Okey, jika anda betul, akan keluar nama kelas anda dan itu adalah cara untuk membuat carian kali pertama.